Hari ni aku macam boring. Apa kata kita chat Myvi ni nak guys? Macam aku tengok Myvi ni agak dah teruk weh rap dia. Benda-benda macam ni kan tak payah pening kepala guys. Buka je. Tapi aduh sumpah lah susah weh nak buka dia. Paling-paling pun kau kena ada diploma in buka rap tau. Bagi je lah diorang buat nanti. So aku hantar Myvi ni chat dekat HMZ Auto Spray Garage. Sama tempat dengan aku chat beza aku. Kerja diorang tak payah cakap lah weh. Tak payah petikai kan. 3-4 tahun pun kau tengok finishing chat dia sama je macam kau baru dapat nanti. Bila aku dah buka sikit kan macam ni kan. Macam ni lah rapper dia weh. Color biru asal tu memang daripada ori kilang weh. Lepas je aku dah hantar Myvi ni, aku sempat lah singgah kedai cat and pilih warna apa yang aku nak cat dekat Myvi ni. Aku decide mula-mula aku nak buat color jengking tau. Tapi bila aku termimpi pula nak buat color purple ni, kita letak sikit efek-efek gold, barulah dia naik. Kalau korang nak tahu, untuk efek tu macam-macam color tau aku bubuh. Warna gold, merah, orange, pink. Dia jadi lagi ni. Warna ni aku custom guys. Tak ada nak pakai SPC ke, AK ke apa ke. Sambil-sambil aku tunggu kereta aku tu siap. Lepas tu aku sempat lah jumpa Zizan weh. And nak suruh dia cat cleaser dia ni. Agak-agak color apalah dia yang dia nak buat kan. Aku pun dah tak sabar weh nak tunggu dia siapkan nanti. Korang kena komen part 2 untuk tengok macam mana dia jadi nanti. Okey lah, bye-bye.